Bekalan air akibat pencemaran Sungai Johor terus menjejaskan kehidupan harian penduduk di beberapa kawasan di sekitar Johor Bahru. Tinjauan Esrawani di Taman Impian. Dan kita nampak paip terbuka atau air mengalir tanpa sebab. Kalau perkara ini dibiarkan, air sekolah akan cepat habis dan bazir. Sebagai murid, kita dapat berbagai cara untuk menjimatkan air di sekolah. Akilah. Air jangan bagi mengalir lama sangat. Nanti membazir. Tak apa. Sekolah kan ada banyak air. Kau seorang buat macam tu, orang ramai kat sekolah ni pun buat macam tu. Tangki air habis tau. Oh, ya ke? Lain kali aku dah tak buat dah. Aku tengah sabun tangan. Yeay! Sama-sama kau. Kenapa? Tahu itu tak? Kalau awak jadi asam bagi kat air. Ya. Sebab awak tutup. Kawan, janganlah begitu. Pembaziran ni boleh menyebabkan meningkatnya kos bil air sekolah. Kita pengetua ni kena bayar kos bil air ni. Oh, tu. Jangan cara itu Okey, baik. Terima kasih. Syah. Air ni banyak lagi. Tapi aku dah kenyang. Nak buat apa? Ni bro, kalau nak buat macam sayang. Air ni dah lah sumber penting. Betul tu. Ha! Apa kata kita guna air ni untuk siram pokok tu? Betul tu, aku setuju dengan kau. Betul?